Assalamualaikum guys, hai semua. Hari ni Gombak Gems nak bawa korang ke satu tempat hidden gem dekat Seri Gombak. Dekat mana? Ni tengok lokasi ni dekat 58 Burger. Terletak dekat Gerai 20, Gerai MPS Taman Seri Gombak, Fasa 3. Lemak dia senang je. Dia betul-betul berhadapan dengan Mamak Khairiah ni je. Yang orang Seri Gombak mesti dah biasa tempat ni. Apa yang special, burger dia lain daripada yang lain. Confirm tak sama dengan burger yang korang pernah rasa sebelum-sebelum ni ke, dekat mana-mana sekalipun. Ini bukan burger biasa, memang ada twist yang tersendiri. Kisah tersimpan, mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh manis. Akhirnya jauh dekat di sini untuk semua warga. Mana suami? Mana suami apa? That is the boss. Dengan goreng. Thank you Suhaimi. Promo sekali apa menu best? Menu best kita, kita burger crispy lah. Kita burger crispy. Biasa yang orang ordernya burger crispy single atau dengan tortilla tu wrap lah. Semua mudah makan kan. Dan kita pula sayur kita pakai salad je. So tak ada bawang ke apa, so senang orang nak makan lah. Dan kita pun semua jual ayam saja, tak ada daging ke apa, tak ada. So semua senang bangsa. Semua barang-barang. Kat mana nak beli? Nak beli dia dekat kita dekat sini, gerai MPS kita panggil gerai MPS Fasa 3 Taman Seri Gombak. Where's your address? Where's address? Apa ambil ni, ambil kad. Boleh? Okey, jom kita try. Mari terongkai keistimewaan dari Gombak untuk Gombak. Kita bawakan kisah tersimpan. Gombak Gems takkan berhenti, kita jalan. Memang sedap, memang juicy. Dia lain daripada yang lain. Serius, korang kena datang sendiri baru korang tahu rasa dia macam mana. Okay, korang stay je sampai habis video ni sebab saya nak makan dulu, nak buat korang semua terliur. Okay guys, sampai di sini sahaja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe Gombak Gems. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?